Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Atika Syuhada binti Muhammad Fadil, nombor matrik C23A0997. Hari ini saya ingin memperkenalkan projek saya iaitu Galeri Cik Siti, sebuah galeri digital yang menampilkan koleksi seni, kraf dan hasil kreatif tempatan. Projek ini diwujudkan dengan tujuan untuk menghargai warisan budaya dan kreativiti tempatan, sekaligus memudahkan akses kepada masyarakat, pelajar dan penyelidik yang ingin mempelajari seni serta budaya di Malaysia. Warisan budaya merupakan aset yang sangat bernilai, tetapi secara tradisional, maklumat tentang artifak atau karya kreatif biasanya disimpan dalam bentuk fizikal seperti buku rekod atau fail. Kaedah ini menyukarkan rujukan, menyulitkan proses pengurusan dan berisiko menyebabkan data hilang atau tidak lengkap. Oleh itu, saya membangunkan Galeri Cik Siti dalam bentuk digital supaya semua maklumat disatukan dalam satu platform yang mudah diakses, teratur dan boleh dikembangkan pada masa hadapan. Galeri Cik Siti bukan sekadar memaparkan imej artifak atau karya seni. Ia dibangunkan untuk mempromosikan warisan budaya dan kreativiti tempatan kepada masyarakat, pelajar dan penyelidik secara digital. Melalui platform ini, pengguna boleh mengakses koleksi seni dan artifak dengan mudah tanpa perlu hadir ke galeri fizikal. Setiap karya dipaparkan dengan keterangan terperinci mengenai sejarah, bahan, fungsi dan nilai seni, menjadikannya sumber maklumat yang lengkap dan interaktif. Dengan membangunkan Galeri Cik Siti, projek ini bertujuan mempromosikan kepentingan pendokumentasian warisan budaya secara sistematik dan digital. Platform ini bukan sahaja memudahkan orang ramai untuk mengenali dan mengapresiasi karya tempatan, tetapi juga memastikan maklumat tentang artifak kekal terurus, selamat dan boleh dikembangkan pada masa hadapan. Saya ingin menekankan bahawa Galeri Cik Siti juga sesuai untuk pelajar, penyelidik dan orang awam yang berminat dengan seni dan budaya tempatan. Platform ini memberi peluang kepada pengguna untuk belajar melakukan kajian dan mengapresiasi warisan budaya dengan cara yang lebih moden dan praktikal. Dengan itu, melalui Galeri Cik Siti, projek ini bukan sahaja memaparkan warisan budaya tetapi secara aktif mempromosikan budaya tempatan kepada masyarakat luas, menjadikannya lebih dikenali dan dihargai. Saya menggalakkan semua untuk melawati Galeri Cik Siti dan mengalami sendiri pengalaman mempelajari serta mengapresiasi seni tempatan melalui platform digital. Dalam projek ini, saya berperanan sebagai pegawai metadata. Tugas utama saya adalah mendokumentasikan artifak secara lengkap dan berstandard. Saya telah mendokumentasikan beberapa artifak penting termasuk batik, rebana ubi dan juga seruling buluh. Di sini terdapatnya beberapa bahagian borang yang digunakan untuk merekodkan data bagi setiap artifak seperti borang acquisition, accession, catalogue worksheet, condition record dan deaccession. Proses pendokumentasian ini melibatkan pengguna metadata yang konsisten bagi setiap artifak supaya maklumat boleh digunakan untuk rujukan digital dengan tepat. Bahagian acquisition merekod bagaimana artifak diperoleh, manakala accession digunakan untuk pendaftaran rasmi artifak dalam koleksi. Cataloging memberikan penerangan terperinci tentang ciri fizikal dan fungsi. Condition merekod keadaan semasa artifak dan deaccession berkaitan dengan status pengurusan artifak dalam koleksi. Melalui proses ini, saya memastikan setiap maklumat direkod dengan konsisten dan tepat, sekaligus menjadi asas kepada pangkalan data digital Galeri Cik Siti yang tersusun dan mudah diakses oleh pengguna. Selain itu juga, projek ini membantu saya menguasai CL03 iaitu pembangunan penggunaan pangkalan data warisan secara digital. Saya mempelajari bahawa pangkalan data bukan sekadar tempat menyimpan maklumat, tetapi sistem yang perlu direka dengan struktur jelas supaya data boleh dicari, dirujuk dan dikembangkan pada masa hadapan. Setiap artifak direkod menggunakan format yang sama bagi memastikan konsistensi dan kebolehgunaan data. Pengalaman ini meningkatkan kemahiran digital saya serta memperkukuh kefahaman tentang kepentingan dokumentasi sistematik dalam pemeliharaan warisan budaya. Saya dapat melihat secara langsung bagaimana data yang tersusun memudahkan pengurusan, rujukan dan pemeliharaan warisan untuk generasi yang akan datang. Secara keseluruhannya, projek Galeri Cik Siti ini memberikan pengalaman pembelajaran yang sangat bermakna. Melalui peranan saya sebagai pegawai metadata, saya bukan sahaja mempelajari aspek teknikal pendokumentasian artifak, tetapi juga memahami kepentingan sistem digital dalam pengurusan dan pemeliharaan warisan budaya.
Projek ini membina kefahaman mendalam tentang penggunaan pangkalan data warisan secara digital dan meningkatkan kemahiran relevan untuk pengurusan warisan pada masa hadapan. Saya ingin menjemput semua untuk melawati Galeri Cik Siti dan menghargai seni serta budaya tempatan secara digital. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.